Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi awal video terbaru daripada channel ini. Baik, pada video kali ini berkenaan dengan bantuan-bantuan yang telah disebut dalam belanjawan yang khusus untuk penerima yang khusus dan kita terlepas pandang mungkin. Jadi untuk itu, Amin nak review balik supaya kita sedar akan kewujudan perkara-perkara ini. Jom kita mulakan. Baik, bantuan-bantuan yang khusus ni, khusus bermaksud untuk golongan-golongan yang tertentu yang layak menerimanya, yang ada disebut dalam belanjawan. Okey, buat masa ni bantuan am persekolahan ataupun kita panggil BAP ataupun bantuan am persekolahan hanya diberikan murid miskin sehingga tingkatan 3. Pihak kerajaan bersetuju untuk memperluaskan bantuan ini kepada murid miskin sehingga tingkatan 5 dengan jumlah peruntukan 180 juta ringgit. Jadi kesemua 5.2 juta sekolah kerajaan akan menerima RM150 bantuan awal persekolahan dengan peruntukan 800 juta ringgit mulai 2026. Ambil perhatian bantuan awal ataupun kita panggil bantuan am persekutuan, mana-mana satu pun boleh akan menerima, setiap murid akan menerima RM150 yang mana ia akan dibayar mulai 2026. Okey, pembayaran seperti yang telah dinyatakan adalah mengikut sekolah. Nanti bermaksudnya apabila buka saja sesi persekolahan 2026 pihak sekolah, tak kiralah pihak sekolah mana sekalipun yang penting sekolah kerajaan akan memaklumkan kepada murid-murid tentang bantuan awal persekolahan ini dan ia akan disalurkan kepada murid-murid yang layak untuk menerimanya. Syabas dan tahniah Amin nak ucapkan kepada ibu dan bapa, kepada murid-murid yang layak menerima bantuan awal persekolahan. Perkara ini ada disebut dalam belanjawan. Dan yang seterusnya, pihak kerajaan bersetuju menaikkan kadar bantuan sara hidup 4,000 pesara kontrak kemas kemas daripada RM300 kepada RM500 sebulan. Syabas dan tahniah Amin nak ucapkan. Okey, kerajaan bersetuju memberikan bayaran khas RM500 kepada hampir 120,000 pemegang pingat jasa Malaysia. Pingat jasa Malaysia dengan peruntukan RM60 juta. Okey, ambil maklum perkara tu. Dan ada lagi. Baik, antara yang disebut juga berkenaan dengan bantuan khas kewangan sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk latihan kontrak. Okey, bantuan khas kewangan turut diberikan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Okey, bantuan ini akan disalurkan pada awal bulan Mac 2026 bersempena sambutan Aidilfitri. Syabas dan tahniah Amin ucapkan kepada penjawat awam dan juga pesara kerajaan dan juga veteran ATM yang berpencen dan yang tidak berpencen yang akan mendapat manfaat pembayaran khas kewangan ini. Okey, no comment. Ini untuk penjawat awam dan pesara kerajaan. Okey, dan yang paling menarik untuk kongsi dekat sini adalah pihak kerajaan juga bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas RM500 bagi menghargai khidmat 70,000 guru kafar, guru takmir, imam, bilal, malah tok siap mendapat noja dan marbut dengan peruntukan sebanyak RM35 juta. Okey, jadi golongan-golongan tersebut yang kami sebut tadi tu guru kafar, guru takmir, imam, bilal, tok siap, noja dan marbut akan menerima sebanyak RM500. Okey, tarikh pembayaran akan dimaklumkan nanti. Syabas dan tahniah. Kami yakin tarikh pembayarannya akan dibayar bersempena dengan Aidilfitri. Apa pun kita tunggu tentang tarikh ianya akan dibayar nanti. Jadi syabas dan tahniah. Okey, jadi itu dia perkara bantuan khusus dalam belanjawan 2026 yang ada disebut dan kita tak berapa nak highlight sangat kerana kita lebih menumpukan kepada STR dan SARA. Itu kita kena akui kita tumpu pada perkara-perkara tersebut. Namun bantuan-bantuan dan pembayaran yang kami sebut tadi tu adalah
yang ada disebut dan sah dan sahih ini ada disebut dalam Belanjawan 2026. Jadi syabas dan tahniah kepada semua penerima bantuan khusus ni, ya, dan semoga dapat dimanfaatkan. Okey, sebarang tarikh pembayarannya, ya, yang mana belum ada tarikh lagi tu, kita nantikan tarikh ianya dimaklumkan. InsyaAllah kami akan maklumkan bila sampai masa tarikhnya diumumkan. Baik, semoga jelas dan manfaat info ni, dan syabas dan tahniah kepada semua penerima bantuan-bantuan khusus dalam Belanjawan 2026. Ya, nama Pembelanjawan 2026 diperuntukkan untuk tahun 2026 dan ia akan dibayar pada tahun 2026. Syabas dan tahniah. Okey, jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.